Macam yang kita tahu, SARA ni adalah inisiatif bantuan penting dari kerajaan. Tapi asasnya begini, kelulusan sumbangan tunai rahmah atau STR 2026 anda sebenarnya bertindak sebagai tiket utama untuk anda terima SARA. Maksudnya, kalau nak tahu anda layak SARA ke tak, kelulusan STR itulah penanda aras utama kita. Tapi macam mana pula kalau anda bukan dalam kategori B40 atau tak terima STR? Jangan risau. Asalkan anda warga negara berumur 18 tahun ke atas, anda masih layak untuk dapat bantuan one-off atau bayaran segelibus sebanyak RM100. Jadi sekurang-kurangnya masih ada inisiatif asas yang disediakan untuk anda. Seterusnya, bahagian kedua. Kategori kelayakan utama. Kita nak tengok siapa yang sebenarnya terlibat. Secara amnya, kerajaan bahagikan penerima SARA ni kepada 3 kategori utama. Pertama, kumpulan isi rumah, khas untuk yang dah berkeluarga. Kedua, kategori warga emas tiada pasangan. Ini untuk mereka yang berumur 60 tahun ke atas dan berstatus bujang, duda atau janda. Dan kategori yang ketiga ialah bujang. Kenapa kita kena tahu kategori ini? Sebab inilah yang akan tentukan berapa nilai bantuan yang anda akan dapat nanti. Okey, masuk ke bahagian ketiga. Kadar bayaran bulanan berbeza. Benda ni yang paling ramai nak tahu kan? Berapa sebenarnya anda akan dapat? Anda mungkin tertanya-tanya, saya lulus STR, tapi kenapa saya cuma dapat RM50 sebulan? Sedangkan kawan saya pula dapat RM200. Persoalan ni memang sangat wajar, ramai yang keliru. Sebenarnya, ini bukanlah kesilapan sistem tau. Ada cara pengiraan dia yang tersendiri. Jawapan pendeknya, ia bergantung pada status e-kasih anda. Kalau nama anda ada dalam sistem e-kasih sebagai miskin tegar, kadar bantuan memang lebih tinggi. Kita ambil contoh, kalau anda dalam kategori isi rumah dan ada e-kasih, anda akan dapat RM200 sebulan. Tapi kalau tak ada e-kasih, kadarnya RM100. Untuk warga emas tiada pasangan pula, yang ada e-kasih dapat RM150, yang tak ada e-kasih dapat RM50. Dan bagi yang bujang tanpa e-kasih, bantuan bulanan adalah RM50. Jadi poin yang paling penting di sini, kalau anda tergolong sebagai individu bujang atau warga emas tiada pasangan dan memang tidak tersenarai dalam rekod miskin tegar e-kasih, bayaran RM50 sebulan tu adalah kadar yang betul. Itu memang kadar normal yang ditetapkan. Bukannya duit anda dipotong atau ada masalah teknikal ya. Harap penjelasan ini dapat legakan sikit kerisauan anda. Seterusnya, bahagian keempat, cara menggunakan MyCard untuk pembelian tanpa tunai. Proses dia mudah saja. Setiap 1 hari bulan, kredit SARA ni akan terus masuk ke dalam sistem MyCard anda secara automatik. Lepas tu, anda cuma perlu bawa MyCard ke pasaraya terpilih macam Lotus, Giant ataupun 99 Speedmart. Anda ambil barang keperluan asas, contohnya macam beras, minyak masak atau susu. Lepas tu, tunjukkan saja MyCard dekat kaunter bayaran. Pembelian tanpa tunai, sistem akan tolak terus dari baki SARA tu. Sangat senang kan? Dan kita sampai ke bahagian terakhir, kemaskini dan bantuan tambahan sebagai langkah seterusnya. Kenapa penting sangat nak kemaskini maklumat ni? Sebabnya, kalau status tak dikemaskini, anda berisiko terlepas terus bantuan ni ataupun tersangkut dekat kadar yang lebih rendah. Bila maklumat kita sentiasa terkini, sistem boleh proses kelayakan SARA secara automatik dan tepat mengikut situasi kewangan kita yang sebenar. Tindakan kecil je, tapi impaknya besar untuk anda. Okey, andai kata anda perlukan sokongan lebih, ini saluran yang anda boleh pergi. Pertama, kalau rasa patut dapat kadar e-kasih, anda boleh kemaskini data di Pejabat Pembangunan Negeri atau Pejabat ICU JPM terdekat. Kedua, bagi warga emas yang layak, Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM ada sediakan bantuan warga emas sebanyak RM500 sebulan. Dan ketiga, untuk alternatif barangan asas secara percuma, anda boleh cuba inisiatif macam program Sekeluarga Care. Jadi ingat ya, sentiasa ada ruang sokongan untuk bantu anda. Sebelum kita habis, saya nak tinggalkan satu soalan penting. Adakah maklumat STR anda dah pun dikemaskini dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ni? Kalau rasa tak pasti, luangkan sedikit masa hari ini untuk semak status di portal rasmi STR atau MyKasih. Jangan biarkan diri anda tercicir dari bantuan yang memang hak anda. Jaga diri dan semoga panduan ini dapat membantu anda dan keluarga.